Dia sebenarnya bila berlaku kematian, harta tu bukannya dia automatik kan? Kalau suami meninggal, selalunya isteri Encik Shah kan, dia terus pergi ke counter bank contoh, cuba terapkan kepada diri masing-masing. Kalau ayah aku matilah, apa aku perlu buat. Bank sini save deposit box dekat mana, dah ada dia punya investment kat mana, tanah, rumah, kereta, dah ada semua dah. Alright. Ini yang kita panggil sebagai pelantikan pentadbir. Betul. Pentadbir harta pusaka ni, yang ni sangat-sangat penting. Sebab kita bila nak melantik siapa sebagai pentadbir kepada harta pusaka si mati ni, yang pertama orang tu mestilah dia capable enough untuk jalankan tanggungjawab sebagai pentadbir. Capable tu maksudnya tahu sikitlah ilmu undang-undang, tahu sikitlah matematik macam tu lah kan? Betul. Dia mesti ada sedikit ilmu berkenaan dengan harta pusaka ni supaya tak kena lipat orang panggil kan, tak kena tipu lah dengan tak naklah cakap kan dengan siapa kan tapi kita tak nak ditipu dan sebagainya. Yang keduanya, dia ada capability kan, enough in terms of masa. Kena ada masa untuk dia menguruskan tu. Sebab apa? Bukannya pengurus harta pusaka ni dapat surat kuasa settle everything, tak. Dia kena pergi ke bank-bank contohnya kalau si mati ada account bank. Lepas tu kalau contoh si mati ada tanah, kena pergi ke pejabat tanah. Kalau 10 daerah lain kena pergi 10 lah. Yes kan. Dia kena pergi, kena buat carian. Kalau tak nak lantik lawyer, buatlah sendiri semua tu. Kalau lantik lawyer akan buat kan, tapi kenalah fee yang akan di-charge kan. Betul. So pelantikan pentadbir ni yang macam saya kata tadi, dia mesti ada masa. Lepas tu dia ada knowledge, orang yang nak dilantik sebagai pentadbir ni. Dan yang ketiganya, dia mesti jujur dan amanah lah. Itu yang paling penting sebenarnya. Jujur dan amanah. Itu duit bank keluar habis. Kan? Yang jujur dengan amanah ni mungkin Cik Shah ada pengalaman kan. Yang kes, ada satu kes yang saya dengar tu, di mana pentadbir tu dia lari ke Australia. Bila sebab apa? Pentadbir harta pusaka ni, everything, account semua, contohnya dia adalah pentadbir tunggal. Pentadbir tunggal ni bila berlaku kematian, apply contohnya kes yang dibawa ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi, dia dapat surat kuasa daripada mahkamah, dia boleh buka account dekat bank. Harta pusaka siapa, dash nama dia contoh dan account tu akan dioperate, akan dipanggil apa? Dia yang akan mentadbir account tu. Asset account lah. Dia yang boleh akses kepada account tu. So dia boleh anytime withdraw duit tu tau. Betul. Tak katakanlah dia tak jujur, tak amanah ni, dapat duit tu dia lari ke Australia. Yang ni saya pernah dengar tapi tak boleh cerita detail lah. Tapi tak banyak pun, 800,000 je. Ada buat lari kan. Cik Shah tahu kes ni kan. 800,000 macam tak baloi kot, 10 juta okey lah buat lagi kan. Betul. Yang tu pun nanti kita akan kupas lebih mendalam juga. Sebab apa? Kebanyakan orang tak tahu. Sebab mungkin lah masa dulu saya sendiri, masa saya bekerja di Amanah Raya pun saya tak tahu pasal perkara ni berkenaan dengan bond pentadbiran, administration bond. Contohnya orang yang nak dilantik sebagai pentadbir ni perlu cari 2 orang kata guarantor atau sureties kan, untuk buat aku janji contohnya. Sekiranya pentadbir ni lari dengan duit-duit tu, orang yang memberi jaminan ni tadi yang kena tanggung. Betul. Kena bayar pakai duit dia kepada waris-waris harta pusaka. Sebab tu benda-benda ni yang kita akan kupas lagi lah nanti. Kupas lebih detail lah. Banyak-banyak tak melantik wasi ni kan. Sebab sebenarnya lantik wasi ni sebenarnya ada 2 wasi yang dia boleh lantik. Perkara pertama dia buat macam mana Firdaus? Lantik wasi individu. Kan? Itu kalau kita nak melantik melalui wasiat kan, kita panggil melantik wasi individu ataupun corporate, boleh melantik pentadbir sama jugalah kan. Pentadbir pun individu. Contoh nak melantik pentadbir ni, macam tadi yang dari segi yang 3 kategori saya cakap tadi lah. Dari segi dia kejujuran dia, lepas tu cukup masa ke tidak, ilmu pengetahuan tentang harta pusaka ni. Ini bagi individu. Betul. Bagi individu. Katakanlah kalau nak melantik pentadbir korporat. Pentadbir korporat ni bermaksud yang boleh dia dilantik adalah syarikat amanah lah. Betul. Syarikat amanah yang berdaftar di Malaysia kan. Maknanya kalau you nak lantik lawyer, lawyer tu kena individu. Betul. Tak boleh lantik legal firm sebagai pentadbir harta pusaka. Itulah. Okey. Kalau nak melantik corporate, kita panggil
syarikat amanah sebagai pentadbir korporat lah. Pentadbir korporat ni boleh, tak ada masalah walaupun dia mati tak berwasiat. Pergilah. Tapi bear in mind, kena make sure buat betul-betul studies, tengok betul-betul fee yang akan dikenakan oleh pentadbir-pentadbir korporat ni. Ini yang paling sangat penting. Sebab tak nak nanti bila dah lantik apa semua, tengok fee yang dipotong tu tinggi apa semua, time tu menyesal pun dah tak guna sebab dah sign agreement apa semua, dah setuju untuk melantik, surat kuasa pun dah keluar kan. Time tu tak boleh buat apalah. Sebab bila melibatkan pentadbir korporat ni, dia ada beberapa perkara yang kena rujuk, kita kena tahulah. Sebab banyak orang tak tahu, dan ada kadang-kadang ni pula pentadbir korporat ni tak transparent pula kadang. Banyak. Jadi sekarang ni apa dia kena buat, dia kena tahulah, nanti kita akan cerita lebih detail lah. Apa kos-kos yang terlibat, ada legal, ada fee guaman, ada fee pertukaran hak milik kenderaan, ada fee pertukaran hak milik hak tanah, fee pentadbiran harta pusaka, semua ni nanti kami akan kupas di siri akan datang. Apa yang kita perlu tahu bila kita nak melantik pentadbir korporat. Betul. Kan? Nanti boleh buat comparison lah in term of berapa fee tu. Berbaloi ke, mahal ke, murah ke. Tu dia adalah masalah terus nak lantik wasit ni terselesaikan. Betul. Dah ada kita punya waris, dah ada harta kita dah decide dah. Okey lah, katalah ujung-ujungnya kata tak apalah, kita nak lantik individu lah. Dia bincang adik-beradik, abang sulung jadilah pentadbir, dia kata. Semua setuju, okey dah proceed. Okey. Sekarang nak pentadbir lah. Dalam pentadbir kita dah lantik wasit, settle. Betul. Sekarang nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Ini yang penting tu. Okey, sebab apa? Mana nak pergi ni selalu orang akan ambil terus jalan pintas. Lantik peguam, settle everything. Tapi pun mungkin kalau ada peguam-peguam yang dengar ni marah saya lah kot kan. Peguam pun kadang-kadang baru buka file 10,000 terus. Buka file 10,000 terus. Sebenarnya apa yang perlu dikenal pasti adalah jumlah keseluruhan harta. Jumlah keseluruhan harta ni yang akan menentukan sama ada kita ni perlu ataupun tidak lantik peguam, ataupun perlu ataupun tidak itu untuk melantik syarikat amanah, ataupun kita sendiri boleh uruskan harta tu. Sama ada pergi kepada 3 tempat lah, Cik Syarah, pergi kepada 3 tempat tu, seperti unit pusaka kecil, di pejabat tanah tu, bahagian pusaka kecil lah kan. Yang kedua, mungkin kena pergi ke Amanah Raya. Amanah Raya biasanya bagi harta tak alih, harta alih yang tak melebihi daripada 600,000 tu dululah. Sekarang saya tak sure berapa. Itu ada kata nak naikkan, dia kata ceritanya dia akan nak naikkan. Belum lagi lah. Dan kemudiannya mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ni very simple. Dia tak ada minimum, dia tak ada maksimum. Kalau harta tu yang tinggal hanya sebiji motor je, nak pergi mahkamah tinggi pun boleh. Tak ada masalah. Sebab banyak tau Cik Syah, saya tengok orang dia selalu macam ni tau. Dia kata tak boleh pergi mahkamah tinggi sebab harta tak melebihi 2 juta. Banyak yang ada pandangan macam ni sebenarnya. This perception, dia kata, harta si mati pun 1 juta, mana boleh pergi ke mahkamah tinggi. Sebenarnya mahkamah tinggi dia tak ada. Tak ada limit. Dia tak ada limit. Paling banyak dia tak ada harta tu mesti tak melebihi berapa ke, mesti kurang daripada berapa ke. Benda tu tak ada dekat mahkamah tinggi. Mati je, berwasiat tak berwasiat, yang ni yang akan tentukan sama ada untuk dapat surat kuasa ataupun geram probate. Yang tu yang kita akan kupas juga. Kenapa biasanya orang pilih pergi mahkamah tinggi? Sebab tak ada masa. Tak ada masa je lantik lah. Bila lantik, contohnya lantik syarikat amanah. Betul. Syarikat amanah yang akan buat kerja semua. Betul. Jadi diorang tak kisah bayar fee. Betul. Kita pun ada pengalaman seorang hamba Allah tu, dia ada tanah sikit je dalam suku Eka di utara. Kereta potong saga. Yang tak tahu jalan lagi. Tapi disebabkan dia tak ada masa, dia tak kisah bayar fee apa semua, kita buat. Dia ada kekangan lah, sebab masa tu penting sebenarnya. Betul. Untuk pentadbir harta pusaka ni. So sekarang ni dah ada tahu tempat nak pergilah. Daripada situ kita buat penilaian harta. Betul. Berapa nilai harta kita, kat mana kita boleh pergi, dan kita decide. Yang itu pun kami akan kupas nanti lepas ni. Macam mana cara kita semua boleh decide ke mana kita nak pergi. Betul. Cuma satu lagi Cik Syah tadi tu, berkenaan yang kita discuss ni lah. Ni bagi kes kematian yang tak berwasiat. Betul. Kita tadi tak cakap kan, awal-awal tadi. Ini yang perlu dilakukan lah, kes kematian tak berwasiat. Sebab apa? Contohnya pelantikan pentadbir ni tadi, kalau dia mati berwasiat, dah tak perlu lah. Betul. Sebab siapa yang dilantik
dalam wasiat tu dialah yang akan jadi pentadbir. Betul. Dialah yang akan jadi pentadbir. Tak perlu macam saya kata tadi bon pentadbiran. Tak perlu bon pentadbiran sebab dah ada wasiat contohnya. Betul. Itu kelebihan dia nanti. Itu kita cerita pula perancangan harta nanti besok. Itu siri akan datang lebih detail mengenai perancangan harta, wasiat dan juga hibah dan segalanya lah. Dan juga amanah Okey, kita dah dapat tempat dah. Kita dah ada nama semua, dah confirm dah ada waris, dah confirm dengan harta-harta si mati. Selepas tu pula kita dah decide nak pergi mana. Katakan kita ambil contoh mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi paling besar sekali kita pergi mahkamah tinggi lah. Kalau ikut step tu sebenarnya sampai situ dah solution, dah ada solution dah tu. Dah selesai lah. Mana kalau melibatkan peguam atau persyakat amanah, dia akan selesaikan semua tu. Betul. Kan? Cuma bayar je lah. Betul. Kan? Okey. Dan seterusnya sebelum kita kupas benda lain Abdul, nak tengok juga dari segi undang-undang kan. Pengetahuan undang-undang tu penting juga. Betul. Untuk waris-waris paling tidaknya pentadbir tadi, individu tadi kan. Dia tu undang-undang yang penting lah kan. Contohnya yang pertama kita perlu tahulah adalah hukum faraid lah untuk Islam. Betul. Hukum faraid tu penting lah, sangat penting seperti yang tertulis dalam surah An-Nisa mengenai pembahagian harta orang Islam. Betul. Yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Itu kena tahu nombor satu lah. Betul. Di mana berlaku kematian, mak ayah 1/6 masing-masing, 1/8 kepada isteri. Kalau suami meninggal, kalau isteri meninggal pula, suami 1/4. 2 kali anak-anak pula, anak-anak lelaki dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Betul. Itu hukum faraid. Selalunya hukum faraid ni saya tengok masalah utama dia, orang anggap dia terlampau complicated. Betul. Sedangkan kita tahu zaman sekarang ni tak sesusah dulu masa zaman kita mula-mula bekerja di bahagian pengusaha atau pusaka ni. Dulu kita kena kira manual. Betul. Kan? Betul. Kita kira manual. Kami berdua pergi kursus faraid sampai 2-3 hari untuk kita belajar cara untuk kira manual berkenaan dengan pembahagian faraid ni. Tapi sekarang ni dah mudah. Download je apps. Contohnya satu yang saya suka pakai lah, iFaraid contoh kan. Download lah apps tu, iFaraid. Letak jantina lelaki siapa? Jantina si mati siapa? Lelaki, perempuan. Lelaki letak lelaki. Berapa orang isteri letak. Ayah dengan mak masih hidup lagi ke tidak? Anak kandung lelaki, perempuan ke apa, semua adik-beradik. Diorang akan kirakan semua. Maknanya these apps yang akan buat calculation lah. Dia keluar calculation. Tapi dia ada, walaupun kita tahu dia ada limitation kan. Ada certain part tu sampai kematian yang berlapis terlalu banyak, diorang tak boleh nak kira. That one kena rujuk pakar lah. Kena rujuk pakar. Tapi itu yang saya kata tadi. Sebenarnya dah dipermudahkan. Dipermudahkan sekarang ni. Kan? Betul. Jadi itulah macam Fidos cakap tadi lah. Kan? Boleh ada faraid calculator dekat even beberapa website banyak lah yang ada faraid calculator Tapi macam Fidos kata tadi lah berapa layer dia punya, ataupun dipanggil berapa lapisan kematian yang boleh cover by the faraid calculator tu lah. Itu satu lagi. Ramai orang tak tahu tu mungkin di calculator tu dia boleh sampai dua lapisan saja. Macam kita jumpa tu 5 lapisan dah jadi lain lah. Kebanyakan kalau kes yang 5 lapisan ni maknanya dia dah jadi kita kena buat sendirilah nak tak nak. Betul. Kalau yang melibatkan 1 atau 2 lapisan biasanya boleh di cover oleh application ataupun website yang ada faraid calculator. Betul. Satu lagi Cik Shan, saya nak tambah kan. Sebab nanti kan kita akan ada satu topik yang kita saya rasa mungkin akan jadi satu topik yang kontroversi sikit. Sebab kita kata adakah wajib untuk dapatkan sijil faraid daripada mahkamah syariah selepas kematian. Ini pun selalu salah faham. Orang salah faham berkenaan wajib tak dapat sijil faraid ni. Bolehkah kita proceed, kita teruskan dengan pembagian harta pusaka kalau tak dapat sijil faraid? Membadaikah daripada hanya bersandarkan daripada apps ni? Perlu ke dapat pengesahan daripada mahkamah syariah? Macam mana benda ni nanti kita kupas juga. Kita akan sentuh juga nanti seterusnya iaitu untuk faraid. Manakala untuk orang bukan Islam pula, dia ada akta pembahagian. Akta pembahagian 1958 ni pula dah tertulislah mengenai orang-orang bukan Islam. Betul. Yang actually kita inherit that one daripada British law lah sebenarnya. Kan dia dah menyatakan seorang katalah seorang suami meninggal dunia kan, pasangan dia dapat berapa 1/4, mak bapak dia 1/4, Distribution Act 1958 1958 and then the balance the issue. Apa the issue ni nanti kita akan cerita apa yang issue. Kalau a quarter goes to the parent and the quarter goes to the spouse and then the half to issue.
Issues kan. Nanti isu tu kita akan bincang besok. Siapa? Apa maksud isu? Siapa je? Apa dia isu tu? Orang macam mana isu ni? Yang tu saya kelakar Cik Syah. Saya teringat bila sebut isu tu kan. Sebenarnya bila masa tu saya present tu non-Muslim, kita bagi training ya. Ejen tu majority adalah non-Muslim. And then saya lukis pie chart lah. Pie chart yang biasa Cik Syah lukis tu saya lukis balik lah. Okay. Saya lukis pie chart. Quarter to be given to the spouse, quarter to be given to the parents, equally shares and then the balance tu saya tulis issues. Lepas tu dia kata, apa itu issues? And then kita explain lah apa issues kan. Lepas tu dia kata, I tak setuju bila you guna the terms issues tu seolah-olah anak ni adalah isu kepada saya. Salah faham. Dia terms lah kan. Gunakan issues tu. Bukannya kita kata anak-anak ni menjadi isu kepada dia. Jadi kita akan sentuh juga nantilah mengenai pembagian ya. Itu di antara perkara-perkara yang kita perlu tahu lah ya, dalam pentadbiran atau pusaka lah, sikit undang lah. Selain itu juga kita akan urai juga mengenai surat kuasa mentadbir itu apa. Betul. Apa itu grant of probate, wasiat kena ada grant of probate pula, permohonan. Tak ada wasiat, surat kuasa mentadbir, apa dia arahan pembahagian pula. Benda-benda tu semua di antara kita kata pengetahuan ataupun ilmu yang perlu tahu dia sekiranya kita nak mentadbir harta pusaka lah. Betul. Sebab kita punya siri episod pertama, episod kedua ni kita lebih kepada general. Kita tak go into very detail pada satu topik. Betul. Tapi nanti the next the next one, episod-episod yang akan datang kita akan pergi macam kita akan deep lagi. Akan lebih mendalam lagi. Kita akan ambil satu topik. Yang tu yang penonton wajib dengar lah. Betul. Wajib dengar. Hari ini nak juga kita cakap sikit mengenai apa ni, Firdaus, mengenai dari segi pemahaman undang-undang tu seperti harta sepencarian. Hak penjagaan anak-anak. Benda-benda tu pun akan kami akan kupas ya. Dan mana orang tak tahu, itu masalah dia. Contoh kan, harta sepencarian kan. Ada satu kes tu, pelanggan saya, bila dia punya suami meninggal, kan, si isteri hanya dapat 1/8 sahaja daripada rumah yang ditinggalkan oleh suami. Betul. Bila dia berjumpa dengan saya, dia kata saya yang bayar. Yang saya yang bayar ni. Saya yang bagi deposit. Saya yang bayar rumah ni. Tapi disebabkan rumah ini nama suami saya, saya hanya dapat bahagian faraid saja. Ya, faham. 1/8. Ayat tu kita kena hurai sikit mengenai harta sepencarian. Macam mana kakak ni nak dapat harta sepencarian? Sebab that one, benda tu macam atas nama sahaja. Betul. Sebab contohnya mungkin lah, saya ada kes ni macam contohnya dia kerja suami tu, katakan dia nak beli rumah, dia kerja government contohnya, apply LPPSA contoh, yang isteri pula kerja bank. So terpaksa guna nama suami. Betul. Yang membayarnya isteri ni tadi. Betul. Isteri yang bayar, by right sebenarnya milik si isteri. Betul. Milik si isteri. Yang ni yang kita nak explain nantilah. Macam mana kita nak elakkan benda terjadi? Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu perancangan nak buat, apa dokumen yang kena ada. Benda-benda kita akan bincang lah. Jadi saya tahu banyak kes sekarang ni yang most of the asset ni belongs to the husband sometimes, tapi yang bayarnya isteri. Yang itu banyak terjadilah. Betul. Banyak. Kan? Down payment, deposit dia bayar, dia kata kan. Tapi saya kesian sebab banyak kes yang kita buat Cik Syah kan. Selalunya suami lah meninggal dulu daripada isteri. Normal kan? Normal suami meninggal dulu lah. So yang datang dekat kita yang menangis-nangis, tak baik cakap lah, dengar klien yang datang selalunya yang menangis, yang bercerita tentang apa yang Cik Syah cakap tadi tu memang isteri je lah. Betul. Memang isteri cerita, saya yang bayar semua. Banyak kes macam tu, terlampau banyak. Jadi saya rasa untuk hari ni, untuk episod kali ni, ada apa-apa lagi Cik Syah rasa? Selain daripada harta sepencarian, kita nak cover juga besok hak penjagaan. Hak penjagaan ni penting juga. Kita ada pengalaman juga sebelum ni kan, bila salah lantik penjaga, tiba-tiba anak dolang reban. Ada macam tu. Ada. Jadi kita macam ni kita nak elakkan. Jadi itu di antara permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam membuat pentadbiran harta pusaka. Betul. Mungkin Cik Firdaus ada pengalaman nak cerita kot daripada pelanggan yang pernah bercerita masalah dia ke? Ada. Tapi saya rasa yang tu kita akan sambung nantilah. Sambung nanti sebab okey, boleh. Saya rasa kita
dah nak dekat di penghujung ni lah. Kita punya ni pun dah macam ni tadi kan. Dah bagi tea bagi kita jadi so untuk penjaga tu insya-Allah saya akan share kan pengalaman kita sendiri, real case scenario yang mana ayah tu dia sanggup dia ambil, contohlah saya bagi dia ambil duit sebagai penjaga tu, tetapi anak diletakkan dengan datuk dan nenek yang jaga. Bagi teaser sikit lah kan. Kau nak potong macam tu macam tak sedap. Tak sedap juga kan. Saya pun ada pengalaman banyak dulu kan. Syam ni simpan dalam beban. Penjaga pun ada juga kan. Duit hak penjagaan tu kononnya dia ambil kan. Lepas tu dia sapu semua. Betul. Dengan penamaan dia sapu. Nanti tersentuh juga penamaan Fidal. Penamaan pun penting. Penamaan nama dia, suami meninggal, betul. Isteri ambil duit daripada KWSP, semua dapatkan dia lah. Sepatutnya tanggungjawab seseorang yang dinamakan itu adalah bertindak sebagai wasi saja. Betul. Dan duit tu mesti dibahagi mengikut konfaraid. Betul. Tapi hamba Allah ni ambil lagi. Yang the best part, anak dia 5 orang dia tinggalkan dekat ayah si suami yang dah meninggal. Duit dia ambil. Betul. Ni semua di antara pengalaman kami. Apa yang kita boleh buat kan untuk prevent daripada perkara-perkara ni berlaku lah. Daripada pengalaman saya dengan Cik Syah ni, apa yang perlu dilakukan sebab supaya tak terjadi kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur 18 tahun ni. Siapa yang ada bawah umur 18 tahun ni kena merancang daripada sekarang. Sebab apa, nanti kita masih hidup ni. Sebagai saya lah contoh kan, saya pernah terfikir, saya tengok adik-beradik saya contoh, kalau saya mati, siapa yang nak jadi penjaga kepada anak-anak saya. Kita sebenarnya dah boleh kenal pasti dia dari segi dia penyayang ke. Jangan dah tiba-tiba mahkamah tak tahu tau. Mahkamah decide okay, dia layak untuk jadi penjaga kepada anak bawah umur. Katakan suami isteri meninggal dunia serentak. Tapi adakah mahkamah tahu yang dia seorang panas baran? Tak tahu. Adakah mahkamah tahu yang dia pernah belasah anak dia? Tak pernah, tak tahu kan? Dia tahu. Hanya tengok pada kelayakan dia je. Nakkan hak penjagaan tu sebab mungkin si mati ni ada duit yang banyak. Betul. So depan judge tu boleh berlakon alim lah kan. Ada kes ada. Kita ada pengalaman benda tu. Ada. Depan judge muka lah paling alim, paling baik, belakang dia balon kan. Jadi benda ni sangatlah subjektif sebenarnya. Betul. Penting. Betul Fidah katalah. Kita je tahu siapa yang boleh jaga anak kita. Betul. Kita boleh menilai kan. Kita nampak dah. Meninggal, kata kita aksiden dua-dua husband and wife meninggal, tahu dah anak kita siapa nak jaga. Sebab tu kena rancang dengan betul lah. Betul. Kita juga nanti kita sentuh banyak benda lah, termasuklah yang mu'alaf ni isu, anak angkat ni isu. So hari ini kita mau menceritakan permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh orang-orang yang nak mentadbir harta pusaka. Jadi saya rasa itu saja video untuk hari ini. Betul. Kan nanti diorang skip pula apa kita cakap. Betul lah, nanti dia fast forward. Tekan kalau dekat skrin tu tekan 5 saat, 10 saat kan laju sikit. Dengar sampai habis, tak rugi. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya rasa Firdaus, kita rasa kita akan jumpa untuk siri yang ketiga lepas ni. Ya, minggu lepas kita dah buat satu. So maknanya minggu depan kita akan buat yang ketiga punya lah. Yang ketiga punya, InsyaAllah, yang lebih menarik, InsyaAllah. Lebih menarik, lebih ada banyak drama, Cik Syah. Dan kemungkinan pun episod akan datang kita akan panggil orang-orang yang berpengalaman sendiri. Berpengalaman sendiri dalam masalah pusaka ni, untuk dia berceritakan pengalaman dia direct. Kita akan jadi moderator tanya kita akan jemput jugalah yang berpengalaman menghadapi kesukaran sampai 15 tahun tak selesai. Betul. Yang rasa kononnya ada ilmu tapi tunggu sampai 20 tahun. Yang paling lama 46 tahun pernah ada, dah meninggal dah pula. Jadi benda-benda semua kita akan share jugalah. Betul. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada siri akan datang minggu depan. Jumpa lagi minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.